Nakkan Anwar turun. Okey, kamu nak bawa Sabah naik. Datuk, apabila Mahkamah Persekutuan telah membebaskan individu YR ini, Rayuh rendah pemimpin PAS, pemimpin Bersatu, Perikatan Nasional rayuh rendah. Sampai peringkat ada yang cadang supaya adakan suruhan diraja. Siasat, siapa yang frame, siapa yang pergi set, siapa yang bubuh ganja, siapa yang bubuh pistol mainan ini untuk memerangkap Yusof Rata. Rayuh rendah. Apakah ini juga individu ini di-frame sebagaimana sodomi 1, sodomi 2? Ada orang di belakang tu. Sepatutnya dia suruh siasat tu. Tiba-tiba kes yang telah ditarik, yang telah diputuskan oleh mahkamah, yang tidak ada kes jenayah ini, dan dia pernah menarik R ini, pernah menarik isu saman civil dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba lemai balik. Tak boleh nak mengulas panjang ni. Sebab tadi saya baca AG akan buat rayuan terhadap isu pembebasan. Isu pembebasan. Jadi kita biarkan mahkamah, proses mahkamah. Sebab kalau kita bincang, tetapi PAS dan juga Perikatan Nasional, pihak-pihak yang sedang mengambil kesempatan juga harus menghentikan. Tak sepatutnya membawa isu ini untuk membawa Anwar untuk turun. Nak buat satu perhimpunan turun Anwar atas isu ni. Isu ini isu mahkamah sekarang ni. Dan beri peluang kepada mahkamah, dan AG akan membuat rayuan. Maknanya bila AG membuat rayuan, maknanya AG mungkin akan ada apa-apa hujahan-hujahan yang dirasakan memihak kepada pihak AG. Jadi saya fikir bahawa jangan kamu melangkaui batas proses perundangan dalam negara kita. Jadi mari kita berpolitik. Politik ini bukan naik turun seseorang individu. Politik ni adalah politik bagi saya ialah menawarkan dasar menyelesaikan masalah rakyat dan negara. Ini yang sepatutnya kita fikir. Apa yang kamu nak selesaikan, yang kamu nak tawar kepada negara? Kalau kamu kata kamu nak bawa turun Anwar, nakkan Anwar turun. Okey, kamu nak bawa Sabah naik. Nak bawa Muhyiddin yang ada kes berkaitan dengan kes jana wibawa, yang ada kes. Kamu nak bawa Anwar, kamu nak bawa Abang Muhyiddin untuk menggantikan Anwar. Kamu nak bawa Sabah lagi. Nak bawa mana-mana pemimpin yang kamu fikir dalam kalangan kamu yang mendukung kamu. Oh, kamu kata Ismail Sabri itu sebahagian daripada kamu. Ini kata Tok Guru Haji lah. Tan Sri Haji Hadi kata itu sebahagian daripada mereka. Yang dia juga pun ada kes yang cukup berat. Yang membabitkan serbuan yang telah pun dibuat oleh SPRM. Jadi okey, mari kamu nak tukar kerajaan, okey, tunggu pilihan raya. Nak turunkan Perdana Menteri dalam masa ini, kamu kena bawa usul ke Parlimen, usul percaya ataupun usul undi tak percaya. Atau tidak, kamu tunggu pilihan yang akan datang. Okey, nak tunggu pilihan yang akan datang. Okey, mari kita bawa politik tawar-menawar. Apa yang kamu nak tawar kepada rakyat? Kamu bawa. Sampai hari ini, satu paper, satu dokumen, kita tak pernah kelihatan dokumen tawaran balas daripada apa yang ditawar oleh kerajaan. Mereka menawar balas terhadap apa yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Tak ada. Tidak seperti mana sewaktu Pakatan Harapan menjadi pembangkang. Setiap kali ada bajet, kita ada bajet pilihan, bajet alternatif. Kita ada bajet alternatif. Maknanya kita memberikan jawapan balai, kita memberikan tawaran balai dan sebagainya. Ini yang sepatutnya dilakukan pada hari ini. Politik hari ini bukan politik yang berasaskan kepada hasutan, dendam, kesumat yang tidak berkesudahan. Politik kita ialah politik idea. Ini politik baru. Jadi kalau mereka nak balik ke zaman batu, zaman duduk dalam gua, itu terpulang. Mereka nak bawa balik kepada zaman itu.